Assalamualaikum rider-rider semua. Okey, kat iMotorbike hari ni kita ada Triumph Street Triple RS 765. Okey, motor ini bernadikan enjin 765cc 3 silinder liquid cool. Dan horsepower motor ni adalah 123 horsepower dan torque motor ni adalah 79 Nm. Front suspension kita ada Showa 41mm adjustable. Suspension dekat belakang kita ada Öhlins STX 40. Berat motor ni adalah 166 kg dan seat height motor ni adalah 825mm. Tank capacity motor ni adalah 17.4 liter. Motor ni ada banyak juga features, which is motor ni ada quick shifter, 5 riding mode, Brembo M50 caliper, traction control, switchable ABS dan ride by wire. Okey, overall experience saya bawa motor ni, saya boleh cakap selesa motor ni untuk tinggi saya 177cm. Nak bawa daily pun sesuai motor ni, nak masuk track pun boleh, sangat powerful dan throttle dia very responsive. Dengan specs yang saya cerita semua tadi, anda semua boleh dapat motor ni dengan harga 46,800. Dah murah ni bila nak beli. So rider-rider kat luar sana, untuk siapa yang berminat dengan motor ni ataupun anda semua nak beli, nak trade in dan jual motor, boleh datang ke iMotorbike hari ni. Bye.